Servis bagus kan? Kita Servis dia bagus, support alhamdulillah. sesama muslimat. Okay, Assalamualaikum semua. Okay, hari ni ada customer So kita nak interview customer. Akak daripada mana ni? Saya dari KL, Kuala Lumpur. Ceras. Ceras. So nak tanya sikit lah macam mana akak boleh kenal butik Ila Sukri ni? Melalui social media. TikTok lah. TikTok. Kita scroll nampak Ira Syukri. Okay. Ya, kita orang struggle juga cik tempat ni. Lama jumpa, terlajak 2-3-4 kali datang juga. Return balik. Okay, so nak tanya sikit akak beli apa hari ni? Nak tengok sikit. Okay. Mak motor saya dia beli kain plekat. Kain plekat. Kain plekat dan juga kain batik lah. Okay. Okay, lepas tu. Okay. Lepas tu dia beli. Ada kaftan, kain pasang. Kain pasang ni untuk raya ke? Ya, untuk raya. Untuk raya. Saya pakai hari, besok saya datang lagi. Oh, masa datang lagi. Boleh. So nak tanyalah nak bagi apa? Akak bagilah feedback sikit. Okey tak kita punya servis? Butik macam mana? Okey. Servis bagus kan? Kita servis dia bagus, support alhamdulillah. sesama muslimat. Betul. Apa muslimah kan? So usaha pengusaha-pengusaha yang baru ni. Dulu mana ada Ira Syukri ni kan? 2-3 tahun ni kan. So servis pun bagus. Ana terbaik. Patutnya Ana masuk juga ni. Naikkan gaji. So daripada ni terima kasih Kak. Ya, ya. Nanti kalau datang Kelantan boleh datang lagi dekat. InsyaAllah InsyaAllah kami boleh. akan datang lagi lah. Okey. Tapi dengan syarat kalau sale tu beritahu. Ya? Okey. Okey, bye-bye Terima sikit. kasih. Bye. Jumpa datang, Selamat jumpa datang. datang.